Bayangkan kau jual air tapi tak letak harga. Orang bayar ikut suka hati mereka je. Ada yang bayar 10 sen. Okay, Zulfa, hari ni 100 cup. Siapa-siapa datang, Zulfa bagi je. Settle. Kita kat 3 Pagi Era ni bagi Zulfa RM300. Aha. Untuk Zulfa bagi 100 cup air tepikai. Maknanya siapa-siapa datang, Tak payah bayar. tak payah bayar. 3 Pagi Era dah bayar kan dah. Hello guys, ini kisah seorang remaja. Nama dia Muhammad Zufar Azman. Umur dia baru 17 tahun. Dia bukan sekadar berniaga air tembikai, tapi cara dia berniaga buat satu Malaysia tersentuh hati. Betul. Zufar jual air dengan konsep bayar seikhlas hati. Bukan sebab marketing, bukan sebab nak viral, tapi sebab dia tak pandai kira duit guys. Dan susah nak pulangkan baki kepada pelanggan. Zufar sebenarnya seorang remaja disleksia. Dia juga tak boleh membaca dengan baik. Sampai berita pasal diri dia pun kena dibacakan oleh kakak dia sendiri. No, God, please, no! No! Bayangkan perasaan dia bila tahu satu Malaysia kenal dia and tahu kisah dia. Tapi dia sendiri tak boleh nak baca guys. Yeah? Walaupun macam tu, Zufar tetap usaha cari rezeki. Setiap hari dia boleh jual sekitar 100 cawan air tembikai dan hasilkan sebanyak RM200 hingga ke RM300 sehari. Ada orang bayar mahal, tapi ada juga yang bayar 10 sen je guys. Dan dia tetap senyum dan tetap bagi air tu tanpa marah. Ayah, hidup pun susah, mati pun susah. Bila tak ada pelanggan, air tu tak dibuang guys. Dia dan keluarga dia akan pergi sedekah ke masjid. Ini bukan sekadar berniaga. Ini tentang ikhlas, sabar dan hati yang bersih guys. Impian Zufar ni bukan nak jadi kaya, bukan nak famous. Dia cuma nak jaga ibu dan ayah dia. Dalam dunia yang semua benda ada harga, Zufar ajak kita buat satu benda, keikhlasan. Tak perlukan harga. Kalau kau jumpa dia, kau rasa kau beli air dia, kau nak bayar berapa ringgit? Tapi untuk ustaz dan ustazah yang tengok video ni, boleh tak korang bagi satu hukum mengenai hukum jual beli untuk kisah adik Zufar ni? Adakah sah ataupun tak? Cuba komen kat bawah. Okay guys, itu saja yang aku nak sampaikan. Apa-apa, Roger.